Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kepada para pada hakim yang saya hormati, guru-guru yang setia membimbing serta rakan-rakan sekalian sedang menonton dari mana-mana anda berada. Selamat sejahtera kepada anda semua. Hari ini saya berdiri sendirian di hadapan kamera ini. Tiada rakan yang duduk di sebelah, tiada laruan sokongan dan kenderaan. Tetapi saya tidak rasa berseorangan kerana saya tahu di sebalik setiap skrin telefon dan komputer itu di dalam hati yang sedang mendengar ada jiwa dan bersebangsa dengan saya rakan-rakan persejuangan yang sama-sama mengakui diri sebagai anak Malaysia. Setiap hari kita sebut rukun negara, 5 ayat yang kita hafal di luar kepala. Tapi pernah tak anda terfikir apakah nadi paling utama yang menyatukan kita semua walau berjauhan tempat? Hari ini saya kongsikan 3 tiang paling kukuh yang menjadi jantung kepada rukun negara. Tiada ketiga-tiganya, negara kita tidak akan berdiri tegak. Prinsip ini bukan sekadar janji lisan semasa penghimpunan. Ia adalah darah daging kita sebagai rakyat Malaysia. Raja adalah lambang panduan dan payung melindungi kita semua tanpa mengira warna kulit, bahasa dan kepercayaan. Kesejahteraan bukan bermaksud kita mesti bersama di satu tempat. Kesejahteraan bermaksud walau di mana pun kita berada, walau berbeza pun jalan hidup kita tetap meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri. Apabila kita bangga menceritakan keindahan negara kita kepada orang luar, itu kesetiaan apabila kita menjaga nama baik dan masyarakat walau tiada siapa yang melihat, menyatakan kita mungkin terpisah jarak, kita berkongsi satu air tanah yang sama tanpa rasa cinta dan serta. Inilah jaminan keadilan yang sama untuk semua. Di sisi undang-undang tiada siapa yang lebih tinggi, kaya atau miskin, pelajar atau pemimpin, duduk di bandar atau kampung, semua adalah sama rata. Undang-undang dicipta supaya yang lemah tidak ditindas dan yang kuat tidak berbuat sesuka hati apabila mematuhi peraturan sekolah. Itu adalah latihan menghormati undang-undang negara apabila kita tidak menyebarkan berita bohong di media sosial. Itu tandakan kita menghargai ketenangan orang lain. Tanpa undang-undang yang ditaati dengan ikhlas, keamanan yang kita nikmati hari ini pasti akan runtuh. Walau hebat, apapun kemajuan kita ada. Dan inilah jiwa sebenarnya menghubungkan hati kita walau berjauh. Malaysia dikenali dunia bukan sahaja kerana kaya sumber alam, tetapi kaya dengan budi bahasa. Kesopanan bukan tanda kita lemah, ia tanda kita beradab, yang menjadi kita boleh berbeza pendapat tanpa bermusuh, berbeza bangsa tanpa berpecah, dari berbeza fahaman tanpa memutuskan silaturahim, komen berhemah, ketegaan, rasa hormat kepada pandangan orang lain. Hadirin sekalian, rakan-rakan yang saya kasihi, kesetiaan menyatukan hati kita walau berpisah tempat. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan untuk setiap daripada kita dan kesopanan mengikat kesadaran kita agar tidak putus. Inilah 3 tiang yang menjadikan rukun negara bukan sekadar tulisan di dinding atau ayat yang kita hafal, tetapi nyawa yang hidup dalam diri kita. Jangan biarkan ia sedar diucap lalu dilupakan. Jadikan ia panduan setiap langkah, setiap perkataan dan setiap perbuatan kita, terutamanya di dunia maya hari ini. Manapun kita berada, walau sendirian, manapun kita berdiri, tiada apa yang mampu memecah belahkan kita. Kita adalah satu, kita adalah Malaysia, kita adalah rukun negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.